Kita selalu dengar orang komen dekat social media, dia simpan brand emas yang bila nak jual tak laku pun. Sebab itu penting untuk kita tahu emas kita ni dia laku nak dekat mana. So di Public Gold ni sebenarnya tuan-puan tak kisahlah ada dekat KL ke, Sabah ke, dekat Sarawak ke, boleh je jual balik dekat branch Public Gold yang berdekatan. Branch Public Gold ni ada dekat almost setiap negeri. Dekat KL ada banyak branch, ada dekat Ampang, ada dekat Sunway, Bangi. Dan sebenarnya yang lagi kita tak perlu risau adalah emas Public Gold ni kita boleh jual selain daripada dekat Public Gold sebab kualiti dia okey. Kualiti emas di Public Gold ni dah dikenali, especially dekat Malaysia. Kalau nak aranu kad emas, tahu tak kad gold bar 1 gram ni yang seal dekat dalam kad macam ni, dia takkan buka. Kalau brand lain, korang punya emas tu dalam seal plastik tau, ada laminate je, okey. Kalau di Public Gold, kita beli harga emas ikut harga emas tau. Tapi dia punya design dia semua cas dekat gold premium. Gold premium Public Gold ni RM15 je sebenarnya. So kalau emas yang brand lain, saya pernah tengok video orang lain buat, memang kena buka seal bila nak diarahanukan. Sebab syarikat arahanu tu nak test keturunan emas. Tapi kalau Public Gold, macam tu je mereka akan terima. If you learn something, please comment.